makan dulu lah. Hei! Ni apa ni? Ni, pokok baru. Siapa yang macam ni? Bencilah! Yo, siapa perempuan tu? Girlfriend you ke? Girlfriend? Ini bukan girlfriend. Ini harem. Harem betul. Woi! Perempuan! Apa hal? Masalah laki. Ni bila nak siap ni, bang? Abang dah lapar dah ni. Baik order luar je macam ni. Sabar sikit boleh tak? Bibik kita tu dah tak nak balik. Lagipun, bang masa ni bukan untuk abang, untuk Shima. Faham? Ha. Cakap sikit marah, cakap sikit marah. Inilah budak zaman sekarang ni. Tak boleh nak ditegur. Memang patut tak ada boyfriend kau ni. Abang ni dah kenapa? Yelah, Wan cakap lembut-lembut dengan abang. Ya, abangku, abang yang tersayang. Syakwa sangka bin Daud. Sekejap lagi nak masak sikit lagi. Boleh macam tu? Puas hati? Huh. Bang, engkau ni masak bubur kacang ke bubur bakar ni? Apa bau hangit semacam je ni? Ha? Bau hangit ni? Alamak. Alamak, engkau ni tak reti masak bang? Astaghfirullahalazim. Mati-mati apa ingat kau reti masak? Tak reti masak? Reti makan aja ya? Kak Jori? Kenapa ni, Kak? Ha? Nak buka macam ni? Tak apalah. Doktor cakap apa? Doktor cakap kena buat pembedahan buah pinggang tu. Tapi tak apa. Duit tu kakak boleh cari sendiri. Kak, jangan macam ni, Kak. Kita adik-beradik kan. Saya akan usahakan macam mana sekalipun. Tak apa, Dik. Akak boleh cari sendiri. Banyak nak pakai. Berapa? Berapa doktor cakap berapa? Dalam 40,000. Tapi tak apa. Hospital pun dah bagi diskaun dah pasal kakak kan warga emas. Tak apa, jangan risau. Kau tak suka susahkan adik-beradik. Ha? 40,000 je. Ada apa ni? Kalau tak penting pergilah balik. Nanti ayah nampak lah. Shima, Mbam cakap Shima sukakan bubur kacang ya. Jadi hari ini abang bawakan bubur kacang untuk Shima.